Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Pagi ini kita meneroka salah satu mercu tanda ikonik di Labuan, Masjid Jami' An-Nur. Bukan sekadar tempat ibadah tetapi juga pusat komuniti yang kaya dengan sejarah dan keunikan seni bina. Jom kita lihat lebih dekat. Masjid ini dinamakan Masjid Jami' An-Nur yang terletak di tanah seluas 4.5 ekar. Kerja-kerja pembinaan masjid ini telah dimulakan pada 9 Jun 1980 Masihi. Pembinaan masjid ini siap pada 15 Mei 1987 Masihi. Dirasmikan pada 13 Jamadil Akhir 1408 Hijri bersamaan 1 Februari 1988. Sebelum masjid ini dibina, saya sudah memang pun menetap di sini. Sebelum ini masjid ini adalah sebuah masjid yang lama, dirubuhkan pada 1976 dan digantikan dengan masjid kayu yang ada di seberang dekat sekolah Taska Jawi itu. Dan sekarang masjid ini telah didirikan dengan 2 kontraktor lah baru dapat menyiapkan masjid ini. Akhirnya pada 1 Februari 1988, masjid ini dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-8 ketika itu almarhum Sultan Iskandar ini Sultan Ismail bersempena sambutan Hari Wilayah. Sejak itu ia terus menjadi nadi utama aktiviti keagamaan di Labuan. Masjid ini memiliki kubah yang besar dan tinggi menyebabkan ruang solat tidak terlalu panas. Mempunyai 2 menara yang tinggi sebagai panduan utama kepada para nelayan terutama pada waktu malam. Kalau tuan-tuan perasan, jeriji dan cermin telus menjadi elemen pencahayaan dan pengudaraan semula jadi ke dalam masjid. Dari segi reka bentuk, masjid ini memang unik. Ia menggabungkan elemen seni bina Melayu Brunei dengan sentuhan Turki, menghasilkan struktur yang megah dengan kubah besar dan 2 menara tinggi yang tersergam indah. Selain ruang solat yang luas, masjid ini juga dilengkapi auditorium, bilik kuliah, dewan pelbagai guna serta pusat pengajian saudara kita untuk saudara baharu yang ingin mendalami Islam. Kemudahan di dalam masjid ni antaranya adalah masjid mempunyai 4 buah bilik kuliah untuk kegunaan kelas-kelas mengaji, kelas-kelas untuk mualaf, kemudian 1 dewan mini serbaguna, 2 auditorium, 1 bilik mesyuarat dan 1 bilik rehat untuk orang kenamaan. Antara aktiviti yang masih jalankan adalah dengan kerjasama dengan Persatuan Silat Cekak Hanafi yang kita adakan pada setiap hari Sabtu, dan juga aktiviti memanah. Aktiviti memanah ni kita sediakan sasaran dan orang ramai boleh datang ke masjid bawa busur dan panah sendiri. Kepada orang ramai yang mahu ke bandar, alang-alang ke bandar tu boleh singgahlah ke Masjid Jami' An-Nur ini. Sekiranya telah masuk waktu, marilah kita sama-sama solat berjemaah, kerana orang yang melaksanakan solat fardu secara berjemaah ini mendapat 27 kali ganda pahala berbanding orang yang solat bersendirian. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama Selamat Pagi Malaysia untuk meneroka lebih banyak lagi tempat menarik dan bersejarah. Saya Harji Jek, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.